Guys, isi minyak 50 liter 194. Jom saya ajar macam mana nak dapat 194 kenaikan gaji dalam tempoh. Kita pulang. Saya kira kan sekejap. Nice, okay. Tengok sini. Kalau dengan dekat taraf full, kita akan submit case. Confirm lah mesti submit case. Itu je kerja kita. Membantu orang ada plan apa? Protection. Kalau bulan, kita kerja untuk apa? Untuk dapat duit. Duit dapat sekali dalam masa sebulan. Kalau sebulan gaji dalam 3,000 lah, 5,000 lah. Kita protect gaji dia 5,000 tu. Maksudnya apa saja yang ada, yang penting protect. Kita boleh gandakan kalau apa-apa berlaku daripada punca pendapatan dia. Punca pendapatan dia adalah kesihatan. Faham? Right. Tadi kita tengok apa? 194. Dah 200 je lah. 200 ni untuk kenaikan gaji berapa? Okay. Saya anggarkan dalam 4 kes. Okay. Satu kes kita akan dapat 35% tau. Tahu. Okay, nak kiranya selalunya kita akan kira macam ni lah. Congak-congak lah agak-agak Kalau RM200 punya plan, kita dapat satu klien, dia bayar bulanan plan hibah RM200 kalikan dengan 0.25 atau 35 kalau medical card. Kalau 35 berapa? RM70 bray. RM70 kalau lah 3 orang kali 3. Settle. Jom. Faham tak? Tak faham? Aduh. Sekejap. Okay. Kat sini pula. Contoh satu klien, bila dia ambil polisi dengan kita, kita tu awak lah. Awak yang bakal jadi ejen, yang ada code ejen. Kalau yang tak ada code ejen tapi nak buat, boleh. Tapi tu internal antara saya dengan awak. Buka agreement, okay. So kalau contohlah ada code ejen, dapat 6 tahun. Sini kita tengok contohlah seorang klien yang kita dapat close, satu plan 200 ambil medical card. Medical card commission 35% kali 0.35 lah. Dia bahagi 35% kali 100. So saya terus sub. Faham? Okay. Kalau kita dapat close seorang klien yang membayar sebulan 200 ni 10% gaji berapa? Cuba kita saya. 2,000. Siapa gaji 2,000, dia patut wajib allocate ke protection income 10% sebanyak maksimum 200. Ini kalau gaji 5,000, 4,000 pun tak ada apa-apa protection, macam mana? Gagah sangat sebab dia tak tahu nama pun protection income. Protect maksudnya kau dapat income tu daripada mana? Protect lah benda tu. Protect important part, iaitu diri kita. Diri kita pula, bila kita bekerja, kita guna apa? Ada orang kerja menggunakan tangan, ada orang kerja menggunakan otak, ada orang kerja menggunakan mata, ada orang kerja menggunakan tenaga apa semua kan. Macam-macam. So protect benda tu. Contoh kalau bos bayar kau gaji kau untuk sebulan ni sebab kau ada jari. Yelah. Sebab jari dia hasil untuk dapatkan income bulan tu. Okay, protect jari dia. Tak macam tu. Protect satu badan lah, satu body. Satu diri lah. Okay. Kos rawatan protect. Maksudnya kau ada gaji dan simpan. Kalau ada simpan lah, kalau tak simpan tak tahu lah. So kalau tak simpan, ini dah tepatnya. Letak sikit. Kalau ada simpan, okey. Tapi dia tak nak ambil ni. Tak nak ambil ni. Dia simpan. Dia ada dalam 2,000, 3,000. Pergi operation apa-apa. Contoh ada luka ke, putus ke apa kan. Doktor kata fracture tulang dan kena implement besi ke apa ke. Bayar, tahu. Tu pun selepas berapa bulan. Tak tahulah kalau queue. Kalau emergency je baru berapa cepat. Tengok macam mana. So cost memang tinggi. Nak cepat. Kalau lah katanya dalam 3 minit, okey. Kalau katanya ada medical card dan terus pergi ke private, malam tu juga buat MC dalam beberapa minggu, sihat dalam 3 minggu, terus continue kerja tak sampai sebulan MC. Tapi kalau dia tak ada apa-apa cost, tak ada apa-apa protection,
Di mana dia tak ada apa-apa orang yang bantu dia. Kalau jadi ahli takaful, bermaksud ada orang bantu dia. Siapa yang bantu? Ahli tabung takaful tu lah. Dengan duit saya ada dalam tu, you all pakai. So kalau tak ada join sebagai ahli tabung, siapa nak tolong kau? Sendiri ni tabung lah. So katanya ada 2,000 jadi simpanan. Tak cukup. Macam mana? Tak cukup. Tadi kalau ada medical card, dia boleh pergi berapa? Dia kata dalam 3 minggu sihat kan? Kembali kan? Kalau ada medical card, jamin tak dalam 3 minggu? 3 minggu belum tentu dia boleh buat untuk kembali sihat, jantung balik ke apa ke. Tak tahu, tak kisah. Cegah. Memanglah kata takdir Allah semua, tapi Allah kan bagi tahu kena usaha. Memang betul lah kan? Dan dia panggil dalam surah pun ada tulis, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka sendiri. So mereka ada orang kata potensi untuk berjaya, tapi tak nak berubah. Nak macam mana? So dia faham untuk nak faham lebih straight, to the point. Allah tak ubah hidup kita kalau kita tak mula ubah diri kita dulu. Maksudnya ubah untuk adakan protection. Nak rezeki berubah, cara fikir, cara usaha, cara disiplin kenalah berubah. Nak naik level, action dulu, barulah ada result datang. So action untuk dapatkan protection plan. Ni kerja-kerja kata kau nak kahwin, aku nak kumpul duit. Bayangkan orang yang dah lumpuh boleh kahwin sebab dia ada protection plan. Bayangkan dia nak kumpul dalam 30,000, tapi dia baru kumpul 7,000. Bukan skrat jalan, tak sampai berapa persen. Dia ditakdirkan kemalangan dan dia lumpuh. Dan dia dapat terima pampasan sebanyak 400,000. Berapa kali boleh kahwin 400,000? Oh my god. Paling dah kurang ni hang ni. Dari pantai. Okay, thank you. Ada satu je. Hang ni dapat.